Assalamualaikum. PRN Johor. Aku ada baca lah kebelakangan ini kempen On Hafiz. Dia banyak mempetikai Perkataan Harapan. Dia kata tunaikan janji dulu sebelum buat janji baru. Dia kata Perkataan Harapan tak ada idea, ketandusan idea, kan? Tapi sebenarnya semakin banyak dia bersembang pasal Perkataan Harapan, semakin besar pekung UMNO dia buka. Seingat aku, daripada sepanjang aku tengok apa yang berlaku di PRN Johor ini, ada 10 atau 11 manifesto yang dia janjikan dulu, dia tak tunaikan di Johor. Orang Johor lebih tahu. Okay? Aku rasa ini yang mencetuskan gelombang Perkataan Harapan di Johor yang akan pasti offkan MB Mulut Celupa ni. Dan satu lagi, berbagai reaksi masyarakat bila dengar nak debat, ada perdebatan di antara Mazli Malik dan juga Dato' On Hafiz ni. So dah tentu ramai rakyat Johor menanti bila akan berlaku debat ni, So Dr. Mazli Malik pun dah keluarkan tawaran jemputan, dan di media sosial pun ramai orang bercerita tag Dato' On Hafiz ini untuk berdebat dengan Dr. Mazli Malik. At least kita tahu apa perancangan. Bukan sekadar di mulut kata gagal, PH gagal, tak ada idea. Okay, so kita nak dengar apa yang Dr. Mazli Malik nak rancang untuk Johor. Dan pastinya rakyat Johor pun berhak mendengar, menyokong tu atas individu, berhak mendengar dan menilai apa tawaran yang akan dibuat oleh Perkataan Harapan. So penyudahnya Fuad Zakashi buka luar, kan? So aku nampak BN memang di penghujung nyawa sebenarnya hari ini. So tak gentleman lah PN. Orang ajak debat tu bukan ajak bergaduh, ajak debat je. Itu pun tak mahu. On Hafiz. Assalamualaikum.